Fokus keempat, memperkejap perkhidmatan awam. Bajet 2012 akan memperkenalkan sistem saraan baru perkhidmatan awam atau SBPA yang akan menggantikan sistem saraan Malaysia atau SSM. Sesungguhnya SPBA digubal dengan matlamat mentransformasikan perkhidmatan awam Malaysia supaya menjadi organisasi yang lebih dinamik, responsif dan berorientasikan prestasi. SBPA akan memperkenalkan prinsip perubahan radikal dalam pengambilan dan pengisian jawatan serta pembangunan kerjaya dengan teras pengekalan atau penamatan perkhidmatan penjawat awam berasaskan prestasi kerja. SPBA ini mempunyai elemen-elemen berikut. Pertama, mewujudkan dasar pemisah atau exit policy bagi penjawat awam yang berprestasi rendah dan mereka yang memilih untuk meninggalkan perkhidmatan. Kedua, menambah baik struktur gaji penjawat awam melalui pembentukan gaji sebaris dengan mewujudkan lebih banyak mata gaji supaya penjawat awam terus mendapat kenaikan tahunan bagi tempoh yang lebih lama. Dengan itu, gaji maksimum bagi sesuatu grade adalah lebih tinggi daripada sekarang. Contohnya, jika di bawah SSM, bagi seorang guru pada grade DG48, gaji maksimum adalah RM6,325 dan 39 sen. Kelak di bawah SBPA, gaji maksimum beliau akan meningkat 37.7% kepada RM8,710. Bagi guru siswazah pula, jika di bawah SSM ini kini yang berada pada grade DG34, gaji maksimum adalah RM3,860 dan 52 sen. Kelak nanti di bawah SBPA, ia akan meningkat 39% kepada RM5,370. Ketiga, pada keputusan khas Hari Guru yang lalu, saya telah mengumumkan laluan kerjaya perkhidmatan perguruan siswazah yang lebih baik. Tidak perlu lagi seperti dulu, seorang guru terpaksa menunggu sehingga 20 tahun untuk naik pangkat. Sebaliknya sekarang, dalam skim baru mengikut time base, seorang guru akan mendapat grade 44 kepada tahun ke-8 dan grade 48 pada tahun ke-16. Bagi guru bukan siswazah, dari grade 29 kepada 32. Jika mengikut time base sekarang, ia memakan masa 10 tahun. Namun di bawah SPBA hanya mengambil tempoh 8 tahun saja. Seterusnya pula, bagi kenaikan grade 32 ke 34, jika sekarang bergantung pada kekosongan, tetapi di bawah SPBA kelak, kaedah time base 8 tahun turut diterima pakai. Dan keempat, kenaikan gaji tahunan tidak pernah disemak sejak tahun 1991. Mulai tahun 2012, kenaikan gaji tahunan penjawat awam akan ditingkatkan antara RM80 hingga RM320 mengikut grade. Di samping itu, bagi penjawat awam yang menerima option ke SBPA akan mendapat faedah kenaikan gaji di antara 7 hingga 13%. Kerajaan sentiasa prihatin ke atas beban kewangan yang ditanggung oleh pesara. Dan pelaksanaan SBPA, lebih 600,000 pesara kerajaan akan menikmati pelarasan pension yang melibatkan peruntukan RM600 juta. Mulai tahun 2013 nanti, kerajaan akan melaksanakan kenaikan tahun pension pesara sebanyak 2% setahun tanpa perlu menunggu sebarang semakan sistem saraan atau pelarasan gaji.